Orang kata inilah catatan ayah Abu Nawas, kami jumpa dalam jubah dia sebelum dia mati. Imam Syafi'i baca, berlari Imam Syafi'i mengimamkan jenazah dia. Bagaimana kaedah kita mendengar dan kita menjadi penganalisis yang bagus terhadap fakta-fakta yang kita dengar. Tadi saya sebut, nak bagi anak kita mendapat lebih daripada nilai semasa, anak kita ni janganlah ikut arus semasa. Yang saya sebut menongkar arus. Sebab saya kata secara rutinnya, sejarah di seluruh dunia membuktikan manusia ini adalah orang yang mengikut arus. Mengikut arus, majoriti di mana-mana pun. Maka kumpulan ini menjadi kumpulan orang-orang biasa. Mereka yang selalunya menjadi inventor, orang yang membuat inovasi. Innovator, kita panggil innovator, orang yang buat inovasi ini adalah orang yang menongkar arus. Dan mereka boleh bergerak dengan idea baru kerana mereka tak tenggelam dalam hanyut arus. Kemudian tadi saya cerita pula bila saya datang ke TikTok dan kemudian saya ada konflik dengan asas JRA stream ni adalah editorial yang ada di Facebook. Sekarang kita kena flip screen. Ni maksudnya media baru ni kita dah tengah ubah pendekatan kita ni kepada flip screen kerana flip screen engagement dia lebih kuat. Bila saya menggunakan konsep yang saya lancarkan pada 2020 di mana tuan-tuan mendengar briefing dan kemudian saya tak baca komen dan saya tak respon, tuan-tuan akan rasa tuan-tuan diarahkan mendengar. Bila saya flip screen, tuan-tuan rasa eye level saya dekat, engagement dekat dan tuan-tuan rasa saya sedang memerhatikan tuan-tuan. Jadi orang ni kata lah pula saya ikut arus. Berarti saya kata kami pun terpaksalah meninggalkan editorial. Jadi Mamat tu komplain lah untuk mengatakan bahawa ikut arus pula. Tadi kata kena tak ikut arus. Sebenarnya yang saya pilih ni pun dah tak ikut arus. Pegang je main dia tu. Apa yang kita buat pembetulan dalaman ni adalah daripada orang yang tanya tentang dia punya perniagaan sebagai cleaner dah merosak dengan teruk. Saya kata dekat dia tadi, tengok pula perniagaan tu. Perniagaan tu dia bukan ikut arus atau tak ikut arus, sebab akhirnya kita buat apa pun kalau berasaskan perniagaan kena tengok reputation perniagaan tu rugi atau untung. Jadi tuan-tuan pun duduklah dengar. Bila duduk dengar, tuan-tuan fokus nak cari di mana silap. Ini masalah dia. Ini saya jelaskan bila saya pergi dengar talk. Ataupun saya bila putus harapan, bukan putus harapan, putus akal, saya pergi cari Tan Sri Johan. Dan Tan Sri Johan pun kalau nakkan dia putus akal, dia cari saya. Dia kalau cari saya, tuan-tuan, sangat dia hormat saya ni, dibawa saya di tempat yang terbaik. Saya berdua dengan dia je. Kalau betul-betul lah dia nak tanya satu benda, saya nak kau tolong bagi pandangan kau. Dia akan atur sampai ambil saya depan ni. Pergi satu tempat. Tak kira lah mana tempat, hotel-hotel besar lah. Saya duduk berdua dengan dia. Dia tanya je soalan, dia suruh saya lepaskan jawapannya. Dia dengar je. Jadi proses kita ni, apabila kita masuk dalam satu tempat yang kita nak kutip segala benda, syak dan juga kita punya suspicious, tak payah komen sebab dia tak membantu pun. Maksudnya bila tadi saya cerita tentang mengikut arus, menongkar arus, orang ni nak cari silap. Dia kata apa? Tadi sebut anak muda yang bagus adalah yang menongkar arus. Bila saya cerita pula, saya ubah editorial kerana engagement yang tuan-tuan nak adalah engagement flip screen. Dekat macam sekarang, eye level menjadi dekat, tuan-tuan rasa macam saya duduk depan mata tuan-tuan dah bertemu empat mata. Jadi dia kata ikut arus pula. Jadi rugilah sebab asasnya tuan-tuan tak faham bahawa bila kita nak kata ikut arus berdasarkan prinsip, apa yang kita menongkar arus berdasarkan prinsip dengan mengikut arus berasaskan kepada realistik perniagaan. Menongkar arus kepada keberanian mencipta benda-benda yang bersifat inovasi. Tadi saya pilih cerita pula bila kita nak berniaga mengikut arus kerana ada reputasi gagal dan rugi. Jadi bila saya dengar je jawab macam tu, saya dah rasa penat dah cerita hari ni. Dia tak faham dah ni. Dia dah tak faham dekat mana kita nak ambil ilmu. Yang dia faham macam mana nak cari silap orang yang bercakap. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, bila masuk ke mana-mana tempat, tuan-tuan nak memperkayakan diri tuan-tuan. Tuan-tuan tak buat judgement kepada idea tu sebab kita ni datang nak kutip ilmu. Nanti Tok Guru baliklah kata, saya ambil cerita Abu Nawas yang sangat masyhur. Abu Nawas ni mahirlah dia akan ilmu fiqh. Kerana selain seorang ahli sufi, dia ahli fiqh yang sangat hebat di kota Baghdad. Tapi satu kali Abu Nawas ni tak pernah mengeluarkan hukum fiqh di khalayak ramai. Kerana dia lebih dikenali sebagai seorang ahli bahasa. Kerana Abu Nawas ni bukan seorang ahli fiqh yang masyhur, tapi dia tahu hukum fiqh. Jadi berlakulah perdebatan di pasar. Bila berlaku ni, bercari cerita ada cerita Abu Nawas ni. Ini cerita selalu saya cerita dekat tuan-tuan bagaimana kerosakan kita dalam membuat penilaian idea berlaku. Jadi orang berdebatlah di pasar nak cari satu huraian yang memerlukan kepakaran fiqh. Oleh kerana Abu Nawas ni juga hidup kerana dia hidup pada zaman sama dengan zaman Imam Syafi'i. Jadi dia hidup juga di kalangan ulama yang sangat masyhur. Tapi sampai di tempat berpasar ni, dia bagilah satu nasihat menyelesaikan masalah yang berlaku fiqh ni. Tapi dalam cerita tu tak sebut fiqhnya mengenai apa. Orang tu toleh pada dia. Mana mungkin kau mengeluarkan hukum sedangkan kau tak pakai serban. Jadi Abu Nawas ni macam biasa, dia pun meninggallah tempat tu tanpa peduli orang kata apa dekat dia. Orang ni semua pergi rujuk, cari ulama tu jawab sama macam dengan Abu Nawas jawab. Esok orang ni pun tanya lagi. Dia cam semalam dia ni lah yang menjadikan kita penyelesaian. Dia kata orang tu nampak Abu Nawas, panggil Abu Nawas dalam pasar dan bertanyalah mereka pada satu hukum fiqh. Abu Nawas kata tunggu sekejap. Sekejap lagi aku akan bagi jawapan. Abu Nawas pun balik, ambil unta dia bubuh serban. Dia bawa tanya. Jadi dalam cerita Abu Nawas ni, hari pertama aku nak bagikan pengajaran, kau orang petikaikan serban aku sebab aku tak pakai serban. Kau orang pergi tanya ulama pakai serban, dia jawab sama dengan aku. Hari ni kerana jawapan aku telah semalam tu betul macam ulama, hari ni aku tak pakai serban. Semalam cakap kan, mana mungkin kau tahu semua hal-hal fiqh sedangkan kau sendiri tak pakai serban.
Jadi dalam cerita Abu Nawas yang masyhur ni, catatan 1001 kisah Abu Nawas ni, maka satu hari kedua orang yang sama panggil dia tahulah nak menyendiri dia, tunggu sekejap. Pasal semalam orang kata mana mungkin kau tahu ilmu fiqh, kau serban pun tak bakal. Tak ada ciri-ciri ulama lah. Jadi Abu Nawas ni pun balik, ketika orang tanya hari kedua, dia pasang kau unta tu, dia kata tanyalah pasal unta ni pakai serban. Jadi saya nak jelaskan daripada kita belajar tentang Abu Nawas ni yang sangat sinikal tapi bijak adalah bila kita masuk dalam jangan dikaitkan. Menarik kisah Abu Nawas ni, rajinlah baca. Sayang kalau tak baca Abu Nawas ni, kisah-kisah terjemahan dah banyak, Google je Abu Nawas dan kisahnya mengenai unta berserban. Abu Nawas dan kisahnya mengenai apa-apa, banyak aja cerita Abu Nawas ni. Jadi Abu Nawas ni terkenal dengan catatan-catatan peristiwa dalam hidup dia yang sangat-sangat penuh dengan pengajaran. Bila tadi saya sebut tu tentang ikut, jadi dia duk tunggu. Saya takut apa tuan-tuan, kita ada 3,000 lebih orang. Saya takut ramai yang berperangai demikian, cuma tak menyebut pada saya. Cuba saya tegur dulu, sebab kalau seorang cakap, saya ada potensi beratus-ratus atau beribu orang yang ada pandangan yang sama. Abu Nawas ni tidak dikenali sebagai ulama fiqh. Dia dikenali sebagai penyair dan pencatat cerita-cerita satira. Jadi cerita-cerita humor menyindir ni bukan barat mulakan. Satire ni bukan barat. Islam dah ada daripada abad yang ke-8. Seorang yang menulis kisah-kisah pengajaran dalam bentuk sindiran, yang kemudian Mak Saleh sebut satira ni bukan barat yang asaskan. Abu Nawas pada zaman dia, selain menulis syair-syair yang indah, Abu Nawas juga mencatatkan banyak anekdot. Daripada Abu Nawas dia dipanggil anekdot, catatan-catatan pendek yang kisah dia tu penuh dengan pengajaran. Jadi termasuklah kisah tentang serban tadi tu. Tentang serban ni, Abu Nawas ni hebat kisah dia. Imam Syafi'i tak suka dia. Imam Syafi'i boykot dia kerana Abu Nawas ni suka berada dalam pesta-pesta yang Imam Syafi'i anggap lawa. Satu kali bila Abu Nawas nak meninggal, dia bagi tahu kepada orang dia nak minta Imam Syafi'i jadi dia punya imamkan jenazah dia. Orang datang panggil tau, Imam Syafi'i tak nak bagi kerana ini adalah jenazah orang yang dia tegur banyak kali dalam dunia, tetap bagi ke majlis lawa. Itu majlis-majlis baca syair. Tapi bila orang tunjukkan dalam kocek Abu Nawas ni ada satu syair yang sangat hebat, yang Imam Syafi'i dengar je orang tu baca. Dia kata, Tuhan, kalau engkau maha pengampun maka ampunilah aku. Kalau bukan tempat engkau kami meminta ampun, di mana tempat pendosa seperti aku. Dia kata, Tuhan, kau adalah maha pengampun, pada engkau lah kami minta ampun. Kalaulah bukan pada engkau, ke mana kami orang banyak dosa nak minta ampun. Bila sajak tu dibaca, orang kata inilah catatan ayah Abu Nawas, kami jumpa dalam jubah dia sebelum dia mati. Imam Syafi'i baca, berlari Imam Syafi'i mengimamkan jenazah dia, sebab dia memberi pengajaran juga pada Imam Syafi'i. Kalau semua orang yang kita nak baik, semua orang yang kita nak layan hanyalah orang-orang yang warak, di mana tempat orang yang tidak warak nak berlindung dengan agama. Contoh baca juga kisah ni, kisah Imam Syafi'i dan juga kisah Abu Nawas. Imam Syafi'i pergi, sebab syair Abu Nawas tu menggambarkan selain daripada pandangan Abu Nawas kepada Tuhan maha pengampun, kalau bukan engkau tempat kami minta ampun, di mana tempat kami para pendosa. Jadi dia membuka minda Imam Syafi'i yang sebelum tu memboikot Abu Nawas yang sangat berpengaruh. Abu Nawas ni pengaruh dalam kota Baghdad, tapi dia suka menganjurkan majlis syair dan majlis-majlis yang orang syak sebagai lara di pandangan para ulama. Tapi kemudian kisah tu juga menjadi pengajaran pada kita, di mana Imam Syafi'i berlari, disebut orang Imam Syafi'i berlari mengimamkan jenazah dia kerana menitis air mata Imam Syafi'i bila dengar kata-kata yang disebut oleh Abu Nawas, Tuhan yang maha pengampun. Itu je saya baca, tentang baca memang menjadikan kisah. Dia boleh Google je kisah Abu Nawas dan Imam Syafi'i, keluar je cerita. Google je Abu Nawas dan Imam Syafi'i, keluarlah cerita tu. Banyak dah diterjemah ke dalam bahasa Malaysia sebagai kisah pengajaran daripada peristiwa wafatnya Abu Nawas.